Assalamualaikum, Alisa. Assalamualaikum, Alisa. Waalaikumsalam. Okey, malam kami berdua sudah sampai. Marilah kita memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kamu berdua. Terima kasih saya ucapkan kepada kamu berdua kerana sudi untuk menghadiri sesi pada hari ini. Okey, baiklah, memandangkan kamu berdua sudah sampai, bolehlah kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kamu berdua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana kamu berdua bersetuju dengan cadangan saya untuk mengadakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Saya sangat berharap perbincangan kita ini dapat diselesaikan dengan baik dan dapat kamu berdua dapat memberikan keputusan yang baik dalam perbincangan pada hari ini. Halo Alisa. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alisa kerana kamu telah mengambil inisiatif untuk mengadakan perbincangan ini. Saya rasa ini peluang yang sangat baik untuk kita belajar kerjasama. Selamat sejahtera Alisa. Kamu ada bawa tak tugasan pensyarah yang baru-baru ni? Pensyarah bagi kerja pada syarah berterusan. Saya ada bawa tugasan tu, tapi saya hanya membawa salinan sahaja. Dan saya ingin minta maaf kepada kamu berdua kerana saya terlupa untuk membawa pad. Jadi kita terpaksa untuk berkongsi-kongsi nota. Jadi inilah notanya. Ya. Terima kasih. Tapi tidak mengapalah Alisa kamu tidak membawa pen. Kita boleh saja menggunakan telefon untuk menulis nota. Betul. Yang penting kerja semangat dalam kumpulan tu mesti ada. Kita kan nak dekan dalam SEM kali ni. Betul. Baiklah, terima kasih kepada kamu berdua telah memahami saya. Jadi sebelum itu saya ingin meminta maaf juga jika terdapat sebarang kekurangan dalam pertemuan kita pada hari ini. Tidaklah Alisa, saya rasa kamu sudah buat yang sangat terbaik. Jadi kamu tidak perlu risau. Betul. Yang penting kita buat kerja ni pun sama-sama. Baiklah kalau macam itu. Jadi kita berbalik kepada topik kita tadi. Tajuk tugasan ini adalah peranan remaja dalam membentuk kehidupan berkemasyarakatan. Kita perlu menulis satu laporan yang lengkap dengan pengenalan, isi utama, kontribusi keluarga, gagasan, penyelesaian dan kesimpulan. Oh, begitu. Tetapi kan Alisa, boleh awak terangkan lebih lanjut tentang tugasan ini? Tugasan itu boleh Alisa. Pengenalan menjelaskan bentuk remaja dan peranan mereka dalam masyarakat. Isi utama pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu amalan baik, cabaran dan penyelesaian. Kita juga boleh sertakan beberapa contoh situasi sebenar dan statistik yang dekat dalam tugasan ini. Statistik ni macam contohnya macam berapa ramai orang remaja yang sertai aktiviti kemasyarakatan ke? Betul ke Najwa? Kita boleh memasukkan beberapa data daripada buku atau laporan rasmi. Itu sangat bagus. Tetapi adakah kita boleh masukkan sedikit situasi lucu juga supaya tugasan kita lebih menarik? Boleh juga tu Alisa, tetapi kita mungkin tidak akan memasukkan situasi itu terlalu panjang. Kita mungkin boleh hanya mengambil beberapa contoh yang relevan sahaja. Baiklah kalau begitu, saya cadangkan apa kata kita gunakan isu alam sekitar sebagai contoh utama. Sekarang kan kita dapat lihat banyak sangat masalah seperti pencemaran sungai, pembuangan sampah ke rata-rata dan juga terdapat banyak kes penebangan pokok secara haram. Betul tu. Saya pernah nampak orang buang sampah di longkang, tetapi tong sampah tu ada je dekat sebelah dia. Betul tu. Jadi itu antara contoh yang baik kita masukkan ke dalam tugasan kita. Kita juga boleh tunjukkan daripada cerita tersebut bagaimana remaja menegur seseorang yang melakukan kesalahan dengan penuh kesopanan. Betul tu Alisa. Mungkin dengan cara itu kita boleh kaitkan beberapa peranan remaja dan kesantunan berbahasa dalam masyarakat kita. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pula kepada
perancangan melalui sifar maklumat. Antaranya kita boleh menggunakan buku atau artikel antaranya kita boleh menggunakan buku dan artikel ilmiah sebagai sumber utama kita. Manakala sumber daripada internet pula kita boleh jadikan sebagai sumber tambahan. Saya setuju dengan idea Alisa tu. Tetapi kadang-kadang maklumat-maklumat yang terdapat pada internet ni kadang-kadangnya salah. Saya sangat setuju dengan kamu. Dua, kita tidak boleh percaya sepenuhnya dalam internet, berita-berita yang terdapat dalam internet. Baiklah, apa kata untuk contoh situasi, kita boleh ambil pengalaman sebenar dalam masyarakat kita ni. Saya setuju dengan cadangan kamu itu. Antaranya kita boleh mengambil contoh seperti aktiviti gotong royong membersihkan taman permainan. Cakap pasal gotong royong, saya dulu masa sekolah saya pernah menyertai program gotong royong. Masa saya gotong royong tu banyak sangat sampah sarap yang berada di seluruh tempat. Betul tu Najwa, antara salah satu masalah besar adalah berpunca daripada plastik. Hal ini kerana plastik ni mengambil masa yang sangat lama dalam tempoh lebih 100 tahun untuk terurai. Betul kata Arisa. Jika plastik masuk ke dalam sungai, hal ini akan menjejaskan kehidupan akuatik. Contohnya seperti ikan atau penyu. Saya pernah baca berita tentang banyaknya penyu yang mati disebabkan makan plastik. Yang plastik di mata penyu mungkin dia nampak macam itu seperti ubur-ubur. Jadi sebab itulah penyu tu makan plastik tu. Betul. Saya sangat sedih apabila mendengar berita-berita seperti itu. Jadi sebab itulah kesedaran untuk menjaga alam sekitar ini sangat penting kepada masyarakat. Betul Kak Alisa. Selain itu, kita juga boleh masukkan contoh remaja menjalankan kempen kita semula di sekolah mereka. Setuju? Itu contoh terbaik dan untuk tugasan kita ni, Arisa. Baiklah, kalau macam tu, kita pergi pula kepada perbincangan berkaitan dengan isu utama yang akan kita masukkan ke dalam tugasan ini. Dan antara cadangan saya adalah yang pertama kita masukkan amalan baik remaja. Yang kedua kita masukkan cabaran dan yang ketiga adalah kita masukkan penyelesaian. Saya ada cadangan lah yang ingin saya utarakan. Yang pertama, untuk amalan baik, kata kita membuat contoh seperti remaja boleh menyertai aktiviti kebersihan komuniti. Bagus juga contoh tu. Selain itu juga kita boleh juga letak contoh gotong royong membersihkan kawasan di taman ataupun pantai. Kan pantai kan selalunya kita lihat banyak kan sampah sarap. Kedua-dua idea itu sangat baik. Kita juga boleh memasukkan contoh seperti remaja menjalankan aktiviti menanam pokok di kawasan mereka. Itu sangat betul Alisa. Seperti kita tahu, pokok ini sangat penting bagi kita manusia. Hal ini kerana pokok dapat menghasilkan oksigen yang sangat membantu untuk manusia. Dan selain itu juga, pokok juga boleh mengelakkan kita daripada pencemaran udara. Betul ke kata kamu berdua? Jadi, jika terlalu banyak pokok yang ditebang, hal ini menyebabkan suhu bumi akan meningkat. Betul tu Alisa. Suhu meningkat ini kita panggil pemanasan global. Kalau kamu nak tahu, pemanasan global ni boleh menyebabkan perubahan iklim dan juga cuaca menjadi tidak menentu. Dan kalau tahu, banyak juga kan berita yang tentang penyakit strok haba. Dan penyakit strok haba ni pun disebabkan oleh cuaca yang agak panas. Sehingga boleh membawa maut tau. Betul tu kata Najwa. Jadi, sebab itulah sangat penting untuk kita menjaga alam sekitar daripada ketarang. Saya setuju dengan kamu. Tapi saya ada idea untuk contoh situasi. Apa dia? Aku kata kamu berdua bayangkan sekumpulan remaja datang untuk membersihkan taman. Tapi mungkin sekelintir masyarakat memikirkan mereka ingin membuat video prank kerana pada masa ini tular video remaja suka melakukan video prank kepada masyarakat. Itu memangnya boleh berlaku sebab dalam media sosial ni kan banyak video-video prank yang tidak berfaedah. Kadang-kadang saya juga naik muak
Tapi Nak buat macam mana kan? Betul lah apa kamu berdua katakan. Saya setuju. Tapi mungkin kita boleh buat dialog seperti ini. Contohnya, remaja cakap, maaf pakcik, kami datang nak bersihkan kawasan taman ini. Jiran pula berkata, oh, pakcik kamu nak buat video prank. Lepas tu remaja mengatakan, tidaklah pakcik, kami hanya ingin membantu supaya kawasan ini lebih bersih. jadi kita dapat lihat bahawa melalui kesantunan berbahasa itu, hal ini dapat menyelesaikan satu kesalahpahaman dalam masyarakat. Betul? Jika mereka bercakap dengan kasar, mungkin boleh berlakunya pertengkaran dan boleh menimbulkan juga konflik antara satu sama lain. Maaf berkali Najwa, tapi bolehkah kamu berikan sedikit perhatian kepada perbincangan pagi kali ini supaya ianya berjalan dengan lebih lancar? Maaf Alisa, saya sebenarnya terganggu dengan mesej kawan saya ni. Dia ada minta kerja dengan saya. Maaf tau. Tak mengapalah Najwa. Kita pentingkan dahulu urusan. Yang penting kita perlu teruskan perbincangan ini. Boleh? Boleh. Terima kasih tau menegur saya dengan sopan. Jadi begitulah juga dalam masyarakat. Jika kita mahu menegur seseorang, kita perlulah menegur dengan kesantunan. Contohnya, ini menegur orang yang membuang sampah. Kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan supaya tidak berlaku pertengkaran antara kita dengan individu tersebut. Betul tu Alisa. Kita boleh bercakap dengan sopan. Contohnya, maafkan saya, boleh kita buang sampah di tempat yang disediakan supaya kawasan ini kekal bersih. Betul. Dengan cara itu juga kita boleh menjaga air muka seseorang itu dan seorang itu pun tidak akan berasa hati dengan kita. Okay, baiklah, seterusnya untuk memudahkan kerja kita ini, apa kata kita bahagikan tugasan ini kepada 3 bahagian supaya setiap seorang dapat mengambil satu bahagian. Boleh? Boleh Alisa. Saya akan buat bahagian pengenalan lah. Kalau macam tu, saya ambil isi utama tentang aktiviti alam sekitar. Baiklah, kalau macam tu, saya pula akan mengambil pada bahagian kesimpulan. Maafkan saya Alisa, boleh saya tambah satu idea? Silakan. Jadi, cadangan saya, kita boleh memasukkan amalan 3R, iaitu reuse, dan juga recycle. Bagus idea tu. Lama tak dengar amalan 3R ni. Saya setuju dengan cadangan awak itu, Alisa. Itu antaranya boleh menjadi satu cadangan penyelesaian dalam tugasan kita ini. Saya rasakan perbincangan kita pada hari ini sangatlah bermanfaat. Betul, kita bukan sahaja belajar tentang kerja dalam perkumpulan, tapi kita juga belajar tentang tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar kita. Betul kata Najwa. Remaja sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam masyarakat. Ya, bukankah bagus ke remaja menunjukkan contoh yang sangat baik? Masyarakat lain juga akan terikut. Betul? Perubahan boleh bermula dengan perkara kecil seperti membuang sampah di tempat yang betul. Selain itu, menegur dengan cara yang sopan juga merupakan satu contoh yang baik daripada kami melihat kesalahan orang lain. Terima kasih Alisa dan Najwa. Saya sangat hargai perbincangan kita pada hari ini kerana semua orang memberi pandangan dengan sopan dan hormat. Betul tu. Sikap saling menghormati ini sangat penting dalam kerja perkumpulan supaya kerja dalam kumpulan ini dapat selesaikan dengan mudah dan juga cepat. Saya gembira kerana kita dapat menyelesaikan perbincangan ini dan kita semua saling bekerjasama untuk memberikan cadangan antara satu lain dengan baik. Betul tu Alisa. Tapi selain itu, kita juga boleh belajar bahawa remaja mempunyai tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Jika semua orang bekerjasama dalam menjaga alam sekitar pula pasti dapat dipelihara. Saya sangat berharap tugasan ini dapat disiapkan dengan baik dan mendapat markah yang tinggi dan cemerlang. InsyaAllah. Terima kasih Alisa. Terima kasih Arisa. Terima kasih juga kepada kamu berdua. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini.
apa-apa maklumat, saya akan maklumkan semula atau kita boleh menjalankan perbincangan yang seterusnya supaya sebarang cadangan dapat mempunyai persetujuan semua orang. Okey. Jadi Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.